Confident is the key. Hi guys, welcome to Asla channel. So seperti mana yang korang tahu, konten pertama Asri dah keluar dekat YT channel AI Harry Azrul. Aku betul lah sedih. So dalam konten yang lepas tu, macam mana korang tahu, kita orang nampak sangat awkward kat dalam kamera, and kita orang macam masih lagi rasa kurang selesa dan malu-malu antara satu sama lain. So untuk first konten Asri dekat YouTube Asla nak hilangkan awkward Asri ni antara Asla dengan Harry. So jadi today Asla akan bawa Harry, kita orang akan pergi main theme park. Nice. And Asla akan bawa Harry untuk teman Asla me time sikit supaya buat dia rasa macam selesa dengan Asla and Asla selesa dengan dia. So that lepas ni kalau mana-mana konten kita orang boleh perform and tak nampak macam awkward Yeah boy. ataupun fake. Hello, Assalamualaikum. Hello, salam, hi. Ya, hai. Kenapa macam tu? Huh? Okay. Ni, dah siap ke belum? Saya stop je kalau on the way. Saya sekejap-sekejap siap. Oh, inilah lelaki senang nak bersiap. Okay, so on the way. Oh, on the way sudah? Yeah. Bye. Sekejap. Okay, bye-bye. Kalau sampai beritahu. So lelaki kan senang siap. Wih. Call balik. Hello. Hello, saya belum habis cakap lagi. Main kasih mati begitu saja. Okay, apa dia? Kalau sampai nanti beritahu. Hati-hati bawa kereta tu. Okay, thank you. Okay, dah habis cakap? Okay. Kalau sampai kasih tahu. Okay, see you. Okay, see you. Dah boleh end ke belum? Awkward sumpah. So memang hari ni memang Asla akan cuba buangkan awkward ni dengan Harry. Okay, so janji next content kita orang tak macam ni dah. Nice. Next content insyaAllah kita orang akan perform dan lebih tenang. Jom. Hai korang, welcome to Asla Hira channel. Mari sini semua, Asla datang bawa ceria. Secret admire, rasa bahagia, friendship kita selamanya. Bintang bersih. Confident is the key. Hai guys. Halo. So kita dah pun on the way ke tempat kita nak pergi, iaitu Times Square theme park. So macam kita rancang, kita nak mengkurangkan rasa awkward dan janggal kita di dalam konten. Jadi aku akan bawa kau pergi sana lah. Jangan kau aku. Pengenam. Baru nak kuat. Kalau kau aku kasar betul. Mungkin itu lagi nak mengurangkan awkward. So Asla akan bawa Harry. Kan Asla akan bawa Harry. Janganlah. Tak maulah. Habis tu saya akan bawa awak. Saya awak ngam. Ya. Itu pun kena buat pilihan So saya akan bawa Harry ke theme park. Kita nak main kat situ. Tapi aku kau pun, kita sebelum ni pakai kau aku juga kan. Di luar camp. Pakai kau aku je lah. Betul lah. Nanti kalau panggil sayang ke baby kan, bahaya pula. Tapi kalau sayang lepas tu kau aku pun okey juga. Macam sayang kau dah makan. Kena macam dia macam ganas-ganas tapi still cute. Okay lah, show dekat sana baru. Sayang kau aku konon. Okay. Pada blushing tu. So dekat sana baru Asla akan bagi tahu Harry apa yang kita nak buat. Okay? Wow. Kita dah sampai dekat Times Square. Tapi first thing budak nak pergi mana? First thing saya nak bawa Harry pergi teman saya buat kuku dulu. Boleh. Jom. So Harry pun akan buat juga mungkin. Kita bawa dia untuk me time. Hari ni Asla nak me time, Harry akan ikut. Nak remove sekali. Dia pun Saya?
Apa ni? Prank ke apa? Yeah, boy. Oh, dia prank. Kenapa ada ni? Dia nak nanti kerusi ni dia keluar elektrik. Keluar elektrik? Kamera tambah je. Astri akan get a me time with Medi Pedi. Ikut juga konon buat kuku. Sudah aku potong kuku lah. Tak kilat tu. Itu macam keset macam kertas pasir. Kena beri. Oh ya. Kena nanti dia sini dah berkilat. Barulah macam mozaik. Daripada kertas pasir dia ke mozaik sikit. Okey. Sebab dah cukup. Dah boleh buang. Sebab kalau boleh buang, jadi kita buang hari ni. Kita bawa sekali dengan Harry. Supaya dia boleh merasai macam mana me time dekat Medi Pedi. Aku dah faham lah guys, healing dorang ni macam mana. A few moments later. Dia boleh tidur guys. Sementara orang tengah buat medicure. Punya main lama. Paling lama aku ikut syuting sampai habis bateri mic ni. Sampai habis baterinya. Dalam dia me time. Oh ini me time. Ya. Okay tak perasaan? Ini macam bukan me time. Ini macam wasting time. Harry tak baik dah cukup. Tak boleh pegang kamera. Nanti rosak kuku. Overlah. Ambil tu sendiri. Tak boleh rosak kuku ni. Tak boleh main telefon. Tak boleh merakam konten sudah. Berjalan sini je lah. Benci gila. Tak boleh sudah. Wow. Kita dah masuk sampai dekat sini guys. Excited tak Harry? Tak, masalahnya ini hari tu kan kita sudah pergi Genting. And then saya ada try juga. Macam ini dia lebih ekstrim Jo. Itulah yang sebenarnya aku nak buat untuk challenge hari ini. Main benda ni lah. Kita akan main benda ni. So kita tengok tiket dulu. Ada apa kat dalam. Seram pula aku. Aslan ni dia memang, yang saya tahu lah, dia memang tak takut apa-apa. No fear orang cakap. Macam nak masuk dia? Ni cuba tanya. Nak naik? Tak cukup ni. Adult. Tengok. Oh dia sini boleh sudah. Minimum. Lajungnya dia bercakap. Dia jangan memotong. Orang berbaris belum memotong. Ni barisan Tahu excited. Tapi janganlah sampai potong. Apa yang penting roller coaster tu. Sebab ada satu challenge yang Aslan nak buat kat Harry atas roller coaster tu nanti. Ada apa? Jom masuk. Dah ada tiket. Okay, jom. Okay, dia simpan elok. Alright. Thank you. Okay, thank you. Okay. Confident is the key. Confident is the key. That's the key. Okay, thank you. Welcome to theme park. Excitednya. Nampak aku pula excited ni. So hari ni saya bawa Harry ke sini sebab nak menghilangkan kita orang punya rasa awkward kita orang untuk buat konten bersama. Supaya lepas ni jadi lagi macam fun lah. Tak adalah awkward kan. Yes sir. So dekat sini kita akan tengok dan uji keberanian siapa lagi berani. Pastinya Aslan. Memanglah Aslan lagi berani. Dah terbukti kan. Sebelum ni pun memang Aslan berani juga pak. Wow. Oi, longgar lututku. Guys, menggeletar Jo. Ya belah apa lagi. Saya dah takut tinggi. So sekarang first game kita nak main roller coaster yang dekat belakang. So roller coaster ni Aslan sebenarnya ada challenge untuk Harry. Oh challenge? Challenge yourself every single day? Ya. And today is the day. Kat sini kan roller coaster ni nanti kita akan duduk paling depan sekali. Challenge dia ialah kita tak boleh buat reaction. Itu bukan mau enjoy. Itu mengasih stres. Kita naik ni mesti ada reaction. Itu kali kedua. Kali kedua kita buat reaction. Oh, kita naik 2 kali lah. Okay. So yang pertama ni tak boleh ada reaction. Tak boleh reaction. Kalau aku tutup mata boleh? Tak boleh. Dia mata kena buka. Tak boleh ada reaction. Tak boleh senyum. Dia kena macam ni je macam. Oh gitu. Kita mesti boleh punya. Dan kalau kalah ada denda dia. Kalah ada denda? Contohlah kalau Harry yang tersenyum tergelak ke apa ke, maksudnya kalah tu. Kita tengok siapa gelak dulu kalah. Oh, okey. So kita akan naik atas dulu lah. Okey. Dah ready belum? Saya kalau boleh sekarang juga. Okay, jom. Let's go.
Okay, sekarang kita menunggu giliran untuk naik roller coaster. So excited Excited lah. and confident Harry akan kalah. Tapi aku rasa kan kalau kita tanpa kita naik roller coaster ni pun kita boleh ya pun kasih hilang aku. Kita tak apa, kita cuba. Ini akan buat lagi cepat lah kot. Okay. 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 Kencan kami mohon. Pergi masuk kapal tu. Kencan kami mohon. Mantap. So kita orang dapat seat depan sekali untuk dapatkan video daripada GoPro. Seat ni je ada. Seat depan sekali je ada. So ni memang mencabar diri lah. Belum. Dah boleh ada reaction lah? Tak ada reaction. Okay. So siapa yang terjerit dulu ataupun apa-apa lah, dah kira kalah tu. Dah tamat lah dia punya challenge. Okay? Terpejamku melihat kamu bergetar, hatiku memandang dan terus. Momen berat. Sekejap, belum apa? Belum lagi? Okay. Dah boleh ada reaction lah? Tak ada reaction. Dah ada reaction. Mana ada? Baru sikit. Harry dah kalah. Mengantuknya. Mengantuk. Ingatkan ekstrim sangat. Nak rumah macam studio. Mana ada, biasa saja. One more. Sudah. Saya kalah. Puas hati. Tapi kita main lah untuk enjoy. Boleh je. Rasa? Best. So, macam mana? Best kan? Ya, tapi terlalu sekejap. Ya. Dah start pening-pening dah. Dah berasa pening. I mesti dah start pening. Macam ni lah Harry. Start pening-pening. Nanti dah muntah. Nak muntah je? Itu okey tak? Nope. Nanti kita cari Panadol, okey? Oi. Pandangan saya kalah, aku akan belanja kau. Apa-apa aja kau mau. Makan lah, okey? Okey. Yeah, boy. Pilih satu kedai, saya belanja. Okey. Asa, kalau nak hilangkan awkward Ya. dengan saya, bukan permainan roller coaster tu tau. Habis tu? Ini. Tak bergerak. Alah. Itulah suruh naik ini tadi tak mau. Ini baru kita akan hilang awkward. Dia macam Berani tak main ni? takutlah dia macam laju dia. Laju tak? Ini saya punya permainan. Bang, yang paling laju punya bang. Tak ada laju? Alah. Aduh. Baru nak ekstrim. Oh ni. Macam muka kau. Weh, Asla. Okey, Asla naik ini. Asla sesuai. Harry naik ni. Mana? Dia susah Harry. Boleh. Hijau. Asla suka hijau lah. Suka sikit lah. Okey, cuba naik. Boleh naik tak? Lah. Ini tinggi lah. Itulah. Boleh naik ke? Boleh. Well, macam ni yang main dia. Hati-hati, kena pegang kuat-kuat tau. Nanti jatuh. Yeay! Saya punya tak bergerak. Asla punya tak bergerak guys.
Pindah. Weh. Gua boleh pindah lah. Wah. Azla pindah. Tadi kamu buka enggak? Baru dah bergerak-gerak. Wah, Harry happy tak? Happy. Seronoknya. Ini ialah permainan pilihan Harry. Wow. Namamu ku rahsiakan dan telah terpatri di hatiku. Kucu. Macam mana? Dah rasa awkward sudah dengan aku? Rasa best. Rasa happy. Rasa happy ya? Thank you lah bawa aku pergi sini. First time. Okay, turun. Turun. Hijab betul-betul. So next kita nak main kereta langgar-langgar. Nasa nak langgar Harry sampai dia keluar pada kereta tu kalau boleh. Asal nak langgar Harry. Okay, pilih warna kereta mana? Pakai tali pinggang. Harry pakaikan. Hah? Tak apa. It's okay. Bagus kita naik sama-sama. Boleh dua orang lah ni. Saya nak langgar. Oh, mau langgar saya? Okay. Oh, ada orang lain langgar. Asal bergerak Harry dari belakang, asal cuba untuk melanggar Harry. Perempuan lain langgar Harry. Wow, adakah Harry breaker selama cinta? Guys, jangan ikut aku, guys. Lambat lah benda ni. Perfect. Wow. Apa benda ni? Kau ni langgar aku dah. Habis tu? Kela. Seronok tak Asla? Seronok. Harap Asla enjoy lah. Masuk gua. Masuk gua? Guys, masuk gua guys. I'm scared. Lama. Baju berlampu lah. Baju Asla berlampu. Yang ini tak? Betapa bahagianya hatiku saat ku duduk. Sini pening ni. Berjalan bersamamu, menarilah denganku. Namun bila hari ini adalah yang terakhir, namun ku tetap bahagia. Selalu ku syukuri, begitulah adanya. Confident is the key. So, rasanya sampai sini je kot kita main permainan hari ni. Nak lagi, dah. Nak main lagi? Rasa nanti pening lah. Dah lah, kita main yang dah pening lah. Dah start pening-pening dah. Oh. So, macam mana pengalaman daripada awal sampailah sekarang? Best. Best tak? Best. Nak main lagi tak? Mau. Macam tak nak je. Untuk hilangkan rasa awkward tu best. Sebab benda ni dia berkaitan dengan kita punya fear. Main roller coaster apa semua tu. So kita tak teragak-agak sudah untuk cakap je apa semua benda kan. Aku sendiri pun akan buat juga aktiviti bersama Asla untuk hilangkan rasa awkward. Sebab sekarang ni dah okey dah. Alhamdulillah okey sudah. Tapi mungkin dari side saya belum ada aktiviti untuk hilangkan rasa awkward. Mungkin kita boleh pergi gotong royong. Membersihkan sungai. It's a good activity lah. Betul-betul kebersihan pula. Happy-happy, gelap-gelap, pening-pening kat sini. Kita bergotong royong kan? Yes, Okay, yes.
Sebab dengan saya nanti dalam konten saya, kalau kamu mau tengok yang berkaitan dengan nature apa semua, ya saya akan bawa Asla pergi meluangkan masa dengan perkara-perkara yang lebih berfaedah. Bukan ini tidak berfaedah, faedah juga. Tapi daripada side saya suka bawa someone yang special macam Asla. Melakukan aktiviti macam benda-benda begitulah. Sebab itu adalah hobi saya. Dan saya harap, saya mau tengoklah juga macam mana Asla, the slay girl, boleh ke tidak rasai saya punya hobi sendiri. Tapi sebenarnya Asla pun sukalah benda tu. Saya sukalah nature-nature. Ya, meh. Ya, saya sebenarnya suka tau nature-nature, macam hiking ke, some activity luar, baru ada fresh air gitu. Okay. Okay lah guys, so itu saja konten Asri pada kali ini. So kita akan stay tune lagi untuk next konten Asri. Korang kalau ada apa-apa nak request nak kita orang buat apa-apa ke, aktiviti apa ke, pergi mana-mana ke, korang boleh komen je dekat bawah, okay? Bawah mana? Bawah ni. Oh. Bisingkan dada, melantunkan nada asmara. Kau ni, sudah aku bilang, aku rasa kau suka aku, bang. Mana ada suka. Malu-malu. Mana ada dia yang suka. Mana ada suka. So kita akan berjumpa lagi di next content. Korang jangan lupa untuk jaga diri, like, comment and share. Kalau pergi mana-mana, hati-hati, jaga diri, and don't forget, confidence is the key. Cuma tak ada outro kan? Berdebar, mungkin sebab Asla terlalu cantik kot. Harry pun handsome juga. Comel lah, Asla comel guys. Kalau kamu jumpa Asla depan-depan kan, cute ni. Alhamdulillah, dan selepas ini konten-konten kita akan lebih indah, orang cakap. Lebih indah. Nampak berat lah benda tu. Duduk di sini. Tak. Ya, woi, no, kuat ya. 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 Wow. Okay. Yeay. Bolehlah comel bersama muka. Senit atau usul Harry. Okay, apa nama dia ni? Bagi nama.